Tak pandai mancing tak apa, yang penting bergaya. Tengok geloh yang aku pakai ni memang style ada punya design dia. Lepas tu aku pegang pula ESP yang terbaru ni, ESP Tempest. Memang kenalah colour dia, blend ESP Tempest ni warna biru. Lepas tu untuk geloh aku ni warna biru, ada sikit-sikit warna merah. Tapi tak apa, nampak smart je. Okey, salah satu sebab aku suka geloh ni bukan sahaja disebabkan dia punya warna dia yang cantik, ataupun dia punya material kain yang tebal, ataupun tapak dia yang gerik. Okey, salah satu sebab aku suka geloh ni, masa kita dapat panggilan call tu, kita boleh touch kita punya skrin. Kau nak scroll sambil-sambil mancing, sambil-sambil ketuk dekat air masin tu, boleh scroll kau punya telefon, boleh touch lah. Sedanglah kalau ada orang call, kita boleh tekan kita punya skrin. Dia tak macam geloh yang lain geloh yang lain tu ada geloh yang tak boleh nak touch kita punya skrin, jadi kita kena buka. Leceh lah, tapi pakai geloh ni mudah. Okey, kalau awak berminat juga dengan geloh ni, okey, yang pada aku ni adalah saiz S punya. Okay, selain ada saiz S, ada saiz M, saiz L pun ada, SL pun ada. Jadi kau boleh buat pilihan lah. Ukuran dia pun ada. Kau tengok pada live video ni.